Hai semua, saya Dr. Farah. Ingin tahu cara macam mana saya kekal bertenaga dan sihat sepanjang Ramadan? Mari ikuti cara saya bersahur bersama DND. Saya mulakan hari bersahur saya dengan DND Bioserat. Cara penyediaan Bioserat mudah sahaja. Hanya ambil 1 seceh DND Bioserat dan tuangkan ke dalam segelas air sejuk. Jangan lupa goncang ataupun shake well dan anda sudah boleh menikmatinya. Sajian sahur saya biasanya terdiri daripada sumber serat daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran segar. Saya mulakan dengan makan buah-buahan seperti buah naga yang tinggi dengan kandungan antioksidan dan juga vitamin C. Seterusnya, saya akan makan sayuran hijau yang dicampur dengan DND VCO atau minyak kelapa darah untuk mendapatkan sumber tenaga yang lebih baik. Kemudian, untuk sumber protein, saya memilih untuk makan telur rebus pada waktu sahur. Ini adalah kerana telur rebus merupakan sumber protein yang baik dan tinggi dengan omega 3. Dan akhir sekali, jangan lupa suplemen penting untuk mengekalkan tahap kecergasan badan dan kecerdasan otak. Saya amalkan DND D3K2+. Okey, sekarang saya dah ready nak pergi kerja. Jom! Jadi, dapatkan suplemen DND D3K2+ dan DND Bioserat dengan promosi Ramadan ini. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan tiffin dan juga sampul raya dari DND.